Banjir. Ini banjir. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari ke-12. Tengok motor semua dah tak ada dah. Mereka dah pergi breakfast lah. Ikut dia punya tentative tu dah pukul 8 baru nak bergerak ke kedai makan. Tapi mereka ni lapar sangat. Jom tunggu kat depan sikit. Boleh ambil gambar. Ni tunggu kat depan jap. Kak Pum kak. Abang Nasir tunggu. Jangan tinggal aku. Saya tak buka GPS. Kat awal GPS tak ada. Dah makan belum? Dah. Ha? Dah. Balik rumah bini muda ni. Bini muda Wow. masak. Wow. Hebat. Lepas tu semalam aku tak keluar. Jumpa Wow. bini muda. Ui, Wow. melepas rindu lah. Lama tak jumpa. Wan okey ya. 40 tahun dah hidup. Orang dia tak pernah ada pasangan. So dia tak ada masalah. Wow. Ni nak pergi mana ni? Kedai makan lah. Jap. Tunjuk Sak kedai makan. Aduh, aku tak tahu dah makan kat mana. Aku ikut orang je. Abang Nasir. Dia tak buka GPS. Dia punya ni intercom. Oh ni masjid je. Depan sikit. Bukan masjid ni tak? Dia masjid Pakistan. Yes. Your destination is on the Apa nama kedai Jamila? Kak ni. Tani. Semila. Samida. Depan ke? Tak tahu. Yang tadi kot. Tapi tak ada Ya. Ni ni. Ni. Woi ni. Sini Alright. Kawan ni kan aku pun di mana? Kanan. Oh, accident depan tu. Ada air okey. Datuk. Jap. Di Allah Akbar. Jom dia jatuh. accident. Abang Nasir ni. Mana ada? Itulah ada salah orang lagi. Mak jangan jauh aku Aduh. Dia tak tutup. Mak jangan jauh aku. Lepas tu dia salah kita. Mak. Tak ada. Helmet sama pun nak gaduh. Okey, sekarang pukul 9 lebih kurang. Hari ni hari yang ke-12 lah. 3000 corner. Pagi ni lain sikit lah. Tak ada talimat, tak ada bacaan doa apa semua. Sebab yang mana awal tu dah bangun pergi makan semua. Tinggal kami berempat ni je yang lambat sikit. Sebab ikut tentatif je pukul 8 nak pergi makan sarapan.
Tapi yang mana Bang Awai lapas malam tu, yang tak makan petang tu, jadi saya kedai tak buka apa semua kan. Depa keluar awal pergi cari kedai makan dulu, breakfast. Lepas tu depa orang dah bergerak ke checkpoint yang pertama lah. Jadi kami ni berempat lah sekarang, yang duduk belakang. Hari ni kami nak ke Kutabert katanya. Ni baru saya ada sembang macam ni sebab saya tutup intercom. Kalau saya on intercom, saya masa malu pula sebab mereka dengar apa saya sembang kan. Apa yang saya duduk cakap seorang-seorang. So far trip dah sampai hari ke-12 ni enjoyable. Ada pahit manis, ada yang motor jatuh, yang overshoot. Tengoklah video-video yang saya buat sebelum ni, saya dah upload lah. Dia kalau kita buat trip panjang macam ni, kita kena adapt lah diri kita. Macam saya sebenarnya, saya tak suka pergi bandar, tak suka hirup pikuk. Tapi majority suka macam tu. Jadi kita kena terima je lah kan. Cuba. Alhamdulillah seronok. Memang seronok. Oh babi, patut lah. Babi. Apa? Iyo. Pada oh sudah oh, aku buat oh. Sejuk. Oh, lepas dah. Dua makan sini. Oh. Lepas dah. Sini. Okey, depan. Dah terbaik lah. Tengok bawah depan. Jangan slow tengok belakang kiri je. Depan dah. Syok. Sejuk. Baik. One, two, three, dah eh. 1, 2, 3, 1. Okay. Kau lalu ke Cakok tu, Man? Ha? Tahu? Boleh lah. Dekat je. Itu cakap lah ni, cakap nak gerak. Ni sengaja je. Patutlah kuat, ada kipas angin. Dah pasal nombor 3 ni. Kipas angin. Itu yang sampai sini yang kuat tu. Oh. Baru tahu. Banyak kata sini. Strawberry je.
kawasan ni kawasan berangin ni. Tu dia pasang kipas ni. Dah, kipas tu terayang lah. Jadi. Ha? Karen. Alah. Kipas saja dia pasang. Oi, ingat apa? Tapi kawasan ni memang ada angin kuat lah. Angin berangin dalam kawasan ni. Dia ada tarik ayam. Jalan ukur jalan ke? Nah. Nak buat jambatan lah. Oi. Oi, Ingat kereta. Ingat sebatang kipas tu berapa duit? Makan juta. Aku dah agak lah. Aku dipanggil tu tahu dah. Dipanggil. Lagi 4 kilo. Oh, ini jalan GS ni. Oh, off-road ni. Ha. Dah. Kanan, jangan naik straight pula. Jalan basah. Ni kalau XDV ni makanan dia dalam gini. Arti lalu jalan macam ni. Aduh. Okey ya. Warna merah. ni. Woi, arti. Arti, pilih arti. Jalan masuk ni. Ada. Okey, arti rambut autograf. Bila kau jalan dalam. Ni kalau hujan stop ni. hujan ni tayar belakang pi depan ni. Hujan ke? Mulut, jangan. Harap tu. hujan lah kau. Mulut. Salah jalan. Jangan duduk berhenti dah. Oh. Ni punca semua ni. Kalau berhenti. Orang asli. Boleh berhenti dah. Arah tunggu. Berhenti pun salah. Tak boleh berhenti boh. Sekarang bukit boh undur ke belakang. Enduro. Nampak. Rasa Enduro. Ingat Tukar Enduro pun. Ya. Berdiri lah GS, berdiri lah. Lihat hujan. Tak nak Alamak. kasih dulu. Alamak turun bukit tu. Curang tu. Kereta. Kereta gear dua. Ada sipap belakang. Ada sipap belakang. Tak ada. Terus Jalan dia. Oh. Oh, Hujan juga. Oh, sejuk boh. seram sejuk ni, bukan sejuk. Seram sejuk. Balik jalan lain kata, balik jalan lain. Balik. Bukan sejuk saja. Terang belakang. Ni Hajiman kalau ada ni nampak ada buat sirkus. Oh, dia potong semua ni. Jalan Alah. tu. Oh, alah best. Ha. Bukan. Jalan bel lah yang seorang dah lah. Ajak member buat apa? Kena scammer ni Zami. Scam ni Zami. Oh, sabar lah. Kita sabar dulu. Dia panggil geng je. Kita sabar dulu. Wah, dia tahu. Oh, dompet gila. Nampak tak rugi wah. Duduk sini kami? Oh lah. Oh, ketok. Ini bukan mak. Ini bawah lagi. Kita tidur sebelah atas. Kita tidur dekat Putabet. Oh, ni kau Putabet? Ini Putabet. Putar belik. Oh, lah. tahu. Pertama kali mari. Wendy tak bawa mak? Ha? Wendy tak bawa sini ke? Bawa dalam mimpi. Laju. Oh, terima kasih Mi. Oh, terima kasih Zami. Mantap. Zami. Dalam banyak hari ni baru nampak bakat nampak naik sikit Zami. Hari lah tempat lain tu biasa. Kena bayar. Mai putar. Putar bedai, tunggal ni. Kafe lah Pak, tadi kafe je. Nanti wipak dia motor wipak first. Tak ya, dia ni ATV bang. Dia ni saya buat ATV. Kita kipas itu free je. Bila kopi. Gih. Tak payah bayar. Mana bayar? Kalau saya buat ATV je bayar. Kita ambil duduk. Gambar kat kipas ni buat video, Dia buat tak, video. dia tak boleh duduk dekat sangat dengan tiang tu. Nanti tak nampak. Dia masuk kena bayar kau ni. Tak payah. Kita tahu. Tuan, ambil gambar tuan. Tu lah. Ni jangan dalam ride, ambil gambar. Sini, mari sini, ambil gambar dulu sini. Hari dia parking situ. Aku parking depan ni je lah. Ke depan ni dah. Warna GS apa lagi?
Apa kipas dia? Balik bilah dia tu. Oh, lawa. Kanan. Jalan tu. Jangan duduk mengiring Jangan duduk beriringan. Sebab jalan. jalan dia sengit. Jalan ni jalan tas sampai bawah. Kereta. Oi bang. Kereta bagi turun. Aku punya tangan buku jari je. Aduh. Ha? Kejap je Ji. Kejap Epo tu panas balik. Mana hai? Cakap kat bini 2 jam tak ada lain. Allah, kita kata panas je lah. Kita. Bila boleh kita? Alah. ADV ada pasang. Pasang kat ADV sini. kereta. Bawa aku ke bapa tu kata kita lah apa. Ambil tangan buka enjin tu, enjin motor. Enjin duduk tepi tu. Nombor 3. Enjin je bagi keluar ni suruh pegang lah. Kalau sejuk. Dia bagi laluan full throttle. Ini GS tak ada langgar ni. Lubang-lubang kan. GS turun lah GS. Aduh. Bagi laluan. Masa nak turun dulu. Q ya biar je sama je. Lah depan. Laju sikit. Ikut tepi. Oh, panas. Lalu ikut panas tepi. Panas. Pakai kereta hitam. Motor. Drop gear. Abang Nasir okey ke? Okey. Susah ni. Jiman. Hai. Doa sekali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman. Ya Na'budu. Iya, kenapa? Iya, Pani kiri kan? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak Timiti. Bismillahirrahmanirrahim. Kau jangan jawab, kau jangan doa lah Jiman. Jangan lain jawab. Salatu wassalamu ala amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa Amin. wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum amwat rahmatika ya Amin. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma rinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika yasifun wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oh, rombau. Allahu Akbar. Ya, pukul 3. Kacau orang tapi kau ingat benda. Wah. Tak ada lagi 1 2 biji. Jaga. Dia punya licin. Oh, ada tasik sebelah tu. Jangan laju. Jaga mat, jaga mat. Bahaya. Bahaya. Tunggu laju. Tak ada apa slow dah. Aku tengok laju tu mat, jaga sikit. Tak ada lah. Ada. Ada motor naik. Motor ni pun slow gila bawa. Kona Mak Lima. Naik bukit lebih senang pada menurun. Menurun lagi Ya, bahaya. ya. Wah. Lah sekali habis minyak terus. Menolak. Tak, dia Habis minyak terus. Wah, Tapi Wan relax ya. Kalau Wan dia relax pergi ya. tempat yang saya semalam memang sempat tu. Kau pergi cari kat mana Wan semalam Wan? Saya minyak. Kau pergi pasal ke mana? Aku kan bagi location. Tiba-tiba kau tengok belakang hilang. Yang silap saya semalam kan masa kita berhenti kedai tak buka tu kan.
Saya kan sebelum masuk kedai tu ada signboard saya nampak macam tulis Shell. Bukan Shell, macam Caltex lah lambang tu. Saya nak pergi situ je sebab dekat je. Satu blok je. PP bukannya Shell, kedai benda lain. Dah sampai situ. Aku cakap rumah ni mana lambat. Aku cakap aku 2 ekor lapar dekat minyak. Aku cakap mana? Aku cakap dah bagi location. Polisi belakang hilang dia. Lepas tu saya pun google PTT yang dekat. Dia tulis situ 2 kilo. Try pi sampai 700 mati terus. Tu tolak lah. Tu je lah. PT. Saya nak berhenti kat PT. Kita yang nak menolak macam kita. Cik ya. Biar dulu. Tak mau lah. Wajak. Tak lain percaya. Tak minyak tak percaya. Oh 91, 95. Sini. Dia kurang dia tambah takut. A few minutes later. Cik minyak ke? Dia orang mesti. Cik? Ha? Cik minyak ke? Sebelah kita lagi. Tak payah. Kalau 15 yang depan ni. Bang makan Pak Wesi. Ni main road ni banyak PTT. Naik berdua kawan 15. 15 yang depan ni. Aku 18 ni. Wah PTT mana Pak? Belah kanan ni kan? Kiri PTT depan dia orang. Kenapa dengar suara jauh kan? Dia 10 kilo ke kedai tu. Kedai tu 10 kilo je ke. Mana PTT mana? PTT belah kanan ni kan? Kita dah berhenti orang ni. Isteri tu. Bamak, jom Bamak. Oh lah jalan. Rumah ni belakang. Kau kat mana, Mat? Minyak. Kan bambang belakang 2 orang. Aku berhenti kat PT tadi, PT. Oh, PT. Aku jumpa kat PT tadi, berhenti kat PT. Okey, cepat. Go. Slow kekak. Tunggu mak kuda dengan tu. Ni, dekat je ni. Belakang hang, dekat dia. Dah nampak dah. Dia ada belakang kita, tak apa, jalan. Go, tak apa. Dia belakang ke dia? Kali masa 3 jam. Lepas. Mak kuda belakang. Ada belakang. Ada lagi. Bas kat belakang. Bas atas. Straight. straight. Patut tau. Kurang Bang kepala ajar. kasut. Kurang ajar. Bang kepala kasut. Kuanjak. Kuajak. Kanan. Terus lah. Okay. Kiri. In 300 meters, turn left. Buka map. Apa? Boleh buka map. Turn left. Apa aku ikut map? Dah, jadi boleh. Kerja dulu. Oh, kedai elektronik. Okey, kiri ya. Okey, jom. Dah jadi dah. Duduk belakang. Makcik Jalan sebelah belakang. nak ikut. Kiri. Jalan Syuk. Jalan. Merah gitu. Nak jalan macam mana? Oh, kiri. Itu dekat. Ya macam Kedah, beri laluan. In 400 meters, turn right. Baru tak bosan. Kalau dalam street bosan je. Ngantuk. Aduh. Tengah menarik. Relax dekat. Ha? Sini dah. Lagi slow. Kalau panjang dia tinggal jauh, apa tengok. Ada pick up turun. Ada kereta je. Clear.
Kira. Ada kereta, ada kereta. Ada satu kereta putih. Lepas tu clear. Ada clear dia. Ada satu kereta putih. Oh, dah betul juga. Oh, kereta api Tanah Melayu. Kereta api. Patut 2 jam. Clear tak? Clear. Lepas kereta api tu clear kan? Alright. Jalan highway kan, jalan apa ni? Jaga Wan, anjing banyak. Jalan ni anjing banyak. Betul. Oh, tengok anjing kira kanan. Setiap setengah kilo jumpa anjing. Anjing di mana-mana. Pasir pun banyak. Oh, jalan tak pun nak ni. Ni sepanjang jalan hujan ni nampak ni. Weh, dah. Dah, lepas celah. Oh, banjir sini. Banjir. Sini banjir. Sini banjir. Lagi 40 kilo lagi untuk sampai ke hotel. 40 kilo lagi. Kereta api, kereta api. Kereta api. Oh, depan ni apa ni? Sungai. Kok empangan. Oh, tasik. Wah. Oh, tasik. Nakhon Sawan. Oh, tengok air pun. Oh, banjir lah sini. Oh, tengok air. Habis ketik kena. Lagi 1.6 kilo lagi.
Turn right and turn right.